Untuk menunaikan zakat insurans konvensional, anda harus melihat nilai surrender value apabila cukup haul dan nisab. Langkah pertama, dapatkan kadar minimum nisab dengan melungsuri www.zakat.sg atau melihat akhbar berita harian dan berita minggu. Langkah kedua, minta penyata insurans dari ejen insurans anda buat masa kini. Langkah ketiga, cari tarikh insurans anda bermula dan tentukan tarikh apabila sudah cukup nisab dari penyata insurans atau ejen insurans anda. Langkah keempat, tentukan nilai surrender value dari penyata insurans atau ejen insurans anda apabila sudah cukup nisab. Langkah kelima, zakat insurans anda adalah nilai surrender value dikali kepada 2.5%.